channel. Paling channel yang percuma tu. Okay. Kan dia orang cakap kan, kau bukan tak cantik duit, kau tak berduit duit. Assalamualaikum. Okay, boleh mula sekarang Okay, InsyaAllah. Jom kita mula dulu kelas kita dengan umul kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sorry. Saya lupa nak masuk dekat channel saya ni. Qala rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, dah lama tak buat live kan? Bulan lepas paling later saya buat bulan lepas bersama dengan parents. Tajuk Jawi. Okay, baik. Baik. Salam khabar. So, okay, jumpa Okay, tengok hari ni kita akan tengok perang Khandaq. Okay, perang Khandaq ialah perang yang ketiga dalam Islam. Sebenarnya perkataan ni saya tak boleh sebut sangat tau. Saya takut kena warning dengan TikTok. Sebab tahun lepas saya kena tau. Lama saya kena, akaun saya kena hold, tak boleh live. Sebab sebut perkataan ni acap kali. Jadi saya sebolehnya saya cuba elakkan guna perkataan ni lah. Mungkin saya akan guna perkataan P saja ke. Ataupun saya guna perkataan prank ke. Okay, boleh Okay, untuk silibus tahun 5, anak-anak akan belajar ada tiga peperangan ni. Okay, ada tiga iaitu perang apa? Perang Badar, Uhud dan juga Khandaq. Okay, so saya akan bagi ni punya formula. Anak-anak tolong catat ya. BUK, awak tulis BUK. Kemudian awak tulis nombor dekat bawah ni 2, 3, 5. Kemudian ASS 1, 3, 1. Boleh tak? Memang tak sama. Sebab ni kertas yang ini untuk anak murid saya sebenarnya. Ni kertas anak murid saya ni. Ni kertas anak murid saya. Yang kalian dapat, ini saja kan? Yang kalian dapat ini saja. Tak. Alright. So, ini formula ni tolong tulis, tolong catat. Yang ni awak kena hafal. Kenapa kena hafal? Sebab ini yang paling banyak ditanya dalam UPKK. Yang ini paling banyak ditanya. Apa dia yang ditanya? Ni. Dia tanya pasal tarikh. Dia tanya pasal tarikh. Dan dia tanya juga pasal bilangan. So we can mark this formula lah. BUK, kalau awak nyanyi tulis. BUK 235 RSS 131. Last sekali. Sorry awak. Kenapa saya salah tulis ni? 313. 313. Alahai. 313 131. Nasib baik ada nombor kat sini. Thank you macam ni 313 131. Okay. Terima kasih yang dah share. Sambil-sambil tu tolong tap screen juga. Mana murid saya? Okay, Alhamdulillah. Saya minta maaf kalau saya tersasul lama tak buat live kan. Bila kita buat live ni, kita cakap seorang-seorang tau. Kita cakap seorang-seorang ni, dia macam dia memberi satu cabaran sedikit lah untuk saya. Okay, jangan tajuk sampai pukul berapa. Kita fokus apa kita belajar dulu. Okay? Fokus untuk pelajaran dulu. Ingat ni formula ni. BUK 235 RSS 313 131. Apa maksud dia ni, Ustazah? Apa maksud dia? Okay. Lepas ni awak boleh ajar kawan awak. Boleh share dengan kawan-kawan awak Bila kita share dengan kawan, kita punya kefahaman kita akan makin mantap kan? InsyaAllah. Kita akan makin faham. Ilmu kita akan makin bertambah bila kita sharing. Sebab tu saya ambil peluang ni untuk sharing dengan kalian semua. Sebab saya pun nak ingatan saya pun bertambah. Saya pun nak ada kefahaman saya makin bertambah lagi. Sebab tu saya buat kelas percuma ni. Okey, cuba tengok BUK. B ni apa? B ialah Badar. U adalah
Uhud. Okey. Ya. Khandak. Dah masuk kelas dah. Nampak? Buku, nak buku. Bismillah. Pada Uhud, Khandak. Okey. Aduh, So, 235 tu apa pula? Ini merujuk kepada tahun. Okey, ini adalah Tidak, tak boleh tahun. teka. Tidak, teka. Tahun apa? Tahun Hijrah. Tak boleh. Tahun Hijrah. Badar berlaku pada 2 Hijrah. Depan, sebelah belakang. Uhud 3 Hijrah. Tidak. Khandak 5 Hijrah. Bisa saya delete ni. Kalau RSS ni pula maksud dia bulan. Okey? Bulan ni, bulan apa? R ialah Ramadan, Syawal, Syawal. Ramadan, Syawal, Syawal. Ni siapa conteng saya punya ni? Skrin ni. Jangan conteng awak. Okay. Nampak jelas okey. Kemudian kat bawah ni apa pula? Nombor apa ni, Ustazah? 313 ni apa, Ustazah? Okey, 313 adalah bilangan orang Islam. Lepas Islam barulah orang kafir. Okey. So, Badar berapa bilangan dia? Cuba tulis. Bilangan tentera untuk Badar berapa orang Islam? 313. 313. Kalau orang kafir pula berapa orang? 1,000. 1,000. Tambah kosong-kosong saja. Okey. Kemudian, kalau Uhud pula, berapa Uhud? 1,000. Kalau kafir? 1,000. Okey, baik. Assalamualaikum. Kemudian Khandak. Khandak, orang Islam 3,000. Yang orang kafir 10,000. Okey, nampak tak tu? Dia punya formula? Boleh? Jelas tak dengan formula? Kalau jelas, sebut jelas. Jelas. Alhamdulillah. Okey. Tolong hafal formula ni. Kemudian sampaikan dekat kawan-kawan awak. Share dengan kawan-kawan. Ni formula penting sangat. Kita nak jawab soalan sirah. Allahu Akbar. Okey, dah. Sekarang ini, saya nak tunjuk benda ni. Gambaran. Okey, ni gambaran yang saya lukis berdasarkan kisah-kisah lah penceritaan sirah. Macam mana perang Khandak itu berlaku. Nampak tak kedudukan dia? Ada parit, ada tentera Ahzab dekat depan. Kan? Nampak? Ada tentera Ahzab. Depan ni, dekat sini ada orang Islam. Kat tengah-tengah ni, dia ada parit. Parit ni, dia bina dekat mana? Adakah seluruh Madinah ataupun dekat depan ni je? Jawapannya parit dibina dekat kawasan utara sahaja. Sebab apa di kawasan utara sahaja? Sebab serangan akan berlaku dari arah utara sahaja. Berlaku kat mana ni? Dekat Madinah. So dalam sejarah ini membuktikan orang Islam tidak pernah serang terlebih dahulu. Melainkan kita hanya bertindak balas sahaja. Okay? Dalam sejarah Islam kita tidak pernah pergi serang orang. Kita tak serang orang dulu. Melainkan kita hanya bertindak balas sahaja. Dalam kes ni macam ni lah. Orang kafir yang start dulu nak berperang dengan kita. Tengok dia datang kat Madinah ni nak perang dengan kita. Nak perang dengan orang Islam. So dia berlaku dekat utara Madinah saja. Peperangan ni. Parit ni dibina. Sebab apa? Sebab kawasan geografi kan. Kawasan Madinah ni dia bergunung ganang, berbukit-bukit. Nampak? Ada bukit-bukit, ada kebun-kebun, ada kebun tamar. Lepas tu dia ada rumah-rumah orang. So, agak mustahil dia orang ni nak lalu dekat sini. Jadi dia orang akan nak hanya dekat sini sahajalah, dekat bahagian utara je. Nampak? Ancaman di belakang tu merujuk kepada Bani Quraizah. Kalau awak nak tahu juga, peperangan Khandak adalah peperangan paling kritikal. Kalau soalan tanya, apakah peperangan paling kritikal dalam Islam? Jawapannya adalah peperangan Khandak. Kenapa paling kritikal? Awak bayangkanlah. Dekat luar ni, kat depan ni, dia orang hadapi ancaman daripada tentera Ahzab. Dekat belakang, dia orang menghadapi ancaman daripada Bani Quraizah. Nampak tak tu? Ancaman depan dengan belakang. Nampak tak? Belakang Bani Quraizah, depan tentera Ahzab.
Bani Quraizah ni, dia asalnya memang penduduk Madinah. Dia berjanji setia dengan Nabi. Tiba-tiba masa peperangan, dia umum secara terbuka untuk memutuskan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Okey, boleh? Tak faham Ustazah, baru masuk ke? Tajuk apa? Kita dah pergi dah ni tau. Bagi tadi kita start 10 suku. Saya minta maaf Tadi saya lambat bagi link dekat saya punya channel utama tadi kan. Kita bagi dekat yang grup WhatsApp je kan. WhatsApp je kita bagi tadi kan. So, untunglah siapa yang dapat join grup WhatsApp tadi tu. Okey. Kita belajar pasal ni yang Khandaq. Okey? P Khandaq. Ini adalah P yang ketiga, prank yang ketiga. Saya akan sebut prank ini adalah prank yang ketiga dalam Islam. Okey. Ya, semua kafah kena belajar. Ya, betul. Ini tajuk penting silibus JAKIM. Saya hanya mengajar silibus JAKIM sahaja ya. Okey. Boleh kita pergi satu-satu. Okey. Boleh nampak dia punya background, suasana Khandaq ni macam mana? Ini tajuk dalam tahun 5. Okey, tajuk tahun 5, sirah tahun 5. Apa yang awak tak faham, Sarah? Anak. Muka surat berapa? Tak ada muka surat. Tak nampak mana? Oh, tak jelas Tak jelas punya ni. Tak nampak. Yelah, awak dalam buku lah. Awak punya tajuk perang Khandaq ni tak pernah tahu Ini BUK 235 memang dia tak ada share dalam buku awak. Buku awak dia tak share. Saya je share kat sini. Ini ada formula yang awak belajar 3 perang. Ya, saya buat sendiri. Buat sendiri awak kena buat sendirilah. Betul lah tu buat sendiri. Awak kena tulis lah. Okey? Tolong catat. Tadi saya dah bagi tahu kan? RSS ni apa? RSS ialah R ni apa? Ramadan, bulan. Ramadan. Okey, Ramadan Syawal. Ramadan Syawal Syawal. Okey? Allahu Akbar. Saya lupa lah nak ni. Dah. Okey, boleh Okey. Sekarang ni mari kita tengok pasal Khandaq. Bila berlaku Khandaq ni? Dia salin lah awak. Kalau awak nak ilmu, awak salin. Kalau awak tak ada buku, tak ada kertas, awak ambil Elio. Awak tak dekat jari awak, awak tulis dekat tangan. Boleh? Ambil, tak dekat ni, kat lidah awak, tulis dekat tangan. Tapi kalau awak buat dalam bulan puasa ni, takut batal puasa lah pula. Okey? Ya, BUK 235 tak ada tajuk awak. Memang tak ada tajuk. Itu formula yang saya bagi. Dalam buku awak tak bagi formula tu. Kalau nak formula, awak memang kena belajar dekat luar lah. Apa yang jahatnya Ustazah? Guna Leo jahat Tak jahat. Memang terjadi dalam sejarah Islam. Memang ada ulama yang tulis pakai jari, pakai tangan, pakai Leo, tulis kat tangan. Awak je tak tahu. Carilah sendiri siapa tokoh ulama tu yang tulis dengan jari tu. Sebab tak ada buku. Tu jawapan dia, tak ada buku. Tak ada buku, tak ada pensel. Tulislah dengan jari, pakai tangan. Tapi bulan puasa tak bolehlah pakai Leo. Tulis je lah. Macam biasa. Ataupun pakai air. Boleh ambil air kat dapur tu kan, catat. Okay? Right. Okay, sambung. Ada yang dah bagi jawapan. Okay, bila berlaku Khandaq? Bila berlaku Khandaq? Tadi kita datang tadi come out dengan formula tadi BUK 235 dia tu. 235 ASS. So Khandaq berlaku pada bulan Syawal. Lagi mana tu? Hijrah. Okay, dapat. Okay, 5 Hijrah. Bulan Syawal. Okay, dapat Okay. Sekarang ni di mana berlaku?
Di manakah berlaku perang Khandaq? Dekat mana berlaku? Dekat Madinah. Ini formula, ini adalah perkara-perkara penting yang anak-anak perlu tahu tentang perang Khandaq. Kita tengok faktor pula. Apa faktor berlakunya Khandaq ini? Sebab-sebab. Kalau soalan tanya apakah faktor ataupun apakah sebab berlakunya perang Khandaq? Itu pertama ialah kaum Yahudi Bani apa? Bani Nadir. Okey, Bani Nadir. Sorry Dia licin tak nak tulis, susah sikit. Okey, nampak Bani Nadir diusir keluar dari Madinah. Bukan Nadir, Nadir, dot. Okey. Bani Nadir diusir keluar dari Madinah. Sebab apa dia diusir? Sebab Bani Nadir ni dia telah mengkhianati piagam Madinah. Dia khianat apa? Dia khianat piagam Madinah. Piagam tu apa? Piagam ni macam perlembagaan ataupun peraturan undang-undang. Macam kita lah perlembagaan Malaysia kan. Piagam Madinah ni merupakan perjanjian secara bertulis pertama di dunia. Dia telah mengkhianati. Maklumlah orang Yahudi kan, penyakit dia daripada dulu lagi suka mengkhianat. Okey. Kemudian dia buat apa? Bila dia dari usir keluar, dia rasa sakit hati tau. Bani Nadir ni diusir keluar, maka dia rasa sakit hati. Sebab kena halau kan. Jadi dia buat apa? Ketuanya ajak. Ketua tu siapa? Ketua siapa? Ketua Bani Nadir ni. Dia ajak siapa? Dia ajak kaum Quraisy. Kemudian dia ajak siapa lagi? Dia ajak orang Yahudi. Kemudian dia ajak siapa lagi? Kabilah-kabilah Arab. Okey, tulis. Okey, kabilah Arab yang lain. Untuk apa? Dia ajak bersekutu untuk menyerang. Okey, boleh nampak? Boleh nampak? Boleh faham? Okey, jaga adab dalam belajar, jaga adab. Jaga tata kata. Jangan berkata-kata yang tidak betul, yang tidak baik, yang perkataan yang sia-sia. Kalau puasa kan? Kalau puasa menjaga elok. Tak boleh minta nafas. Dah kelas Okey, dah. Apa yang awak tak nampak tu? Apa tak faham? Okey. Ketuanya siapa? Tak tahu, tak ada dinyatakan di sini ya. Okey, dah. Okey, lepas dah tengok ni, kemudian kita tengok fakta, tengok fakta jap. Fakta tentang bilangan. Berapakah bilangan orang Islam yang join Khandaq ni? Bilangan orang Islam berapa? Bilangan orang Islam dah 3,000. Ada 3,000 orang. Lawan berapa orang Ahzab? 10,000. Okey. Ketua orang Islam siapa? Nabi Muhammad SAW. Okey. Dalam tiga-tiga peperangan semua Nabi Muhammad yang menjadi ketua. Kemudian yang Ahzab ni pula, Ahzab ni orang kafir tadi Pakatan Ahzab tadi. Seramai Astagfirullahaladzim. Sorry, tersasul lagi. Ketua dia adalah Abu Sufyan. Habib, tolong Habib di sana, please. Okay, so ni dia punya fakta. Anak-anak yang dapat nota ni, tolong adjust kejap awak. Tolong adjust kejap. Dekat sini tulis 1,000 orang gali parit, tapi tentera kita 3,000 Sini saya tersilap tulis 1,000 ni. Awak tolong betulkan tau. Sini 3,000 Tentera Islam 3,000. Yang gali parit tu 1,000. Okey, tolong betulkan Dah, Ustazah. Dah. Okey, bagus. Okey. Okey. Nak zoom yang mana tu? Tak nampak yang mana?
Kelas 4 yang mana tu? Fatah tulislah. 3,000 orang Islam. Bilangan askar. Ni askar tentera tulis tentera. Bilangan tentera orang Islam 3,000. Orang kafir 10,000. Okey, dah. Ataupun awak boleh juga buka buku teks sekali Boleh sediakan buku teks. Kira Abu Sufyan. Abu Sufyan. Boleh buka buku teks juga. Boleh sediakan buku teks. Siapa tak ada nota, tengok buku teks. Okey, tengok erti. Ini adalah antara soalan favorite. Kalau diminta erti. Okey. Apa yang salah Nabi? Nabaya. Apa ejen Nabi macam mana? Salah ejen Nabi macam tu. Yang betul macam mana ejen Nabi? Dah. Okey, sabar satu-satu, satu-satu. Okey, tengok perang Khandak. Bani. Oh, saya punya titik saya ni je. Titik saya dekat Nun ni. Dekat Nun lagi tu, titik tu. Dekat Nun lagi tu. Buat kat sini. Dah. Okey. Nun bayar Nabi. Okey, tengok erti. Tengok erti Khandak. Khandak maksud dia apa? Khandak ialah parit. Okey, tulis parit. Okay, minta maaf saya memang tulis laju sikit. Sebab ni bukan subjek Jabi. Kalau subjek Jabi memang kita akan tulis elok-elok lah. Okey, dah. Kemudian, untuk pengetahuan, ini adalah worksheet anak murid saya. Okey, ini adalah worksheet anak murid saya. Yang daftar kelas saya sahaja yang dapat ni. Kelas berkala. Okey, ini adalah worksheet kelas berkala saya. Dia banyaklah. Yang kelas percuma, saya hanya bagi page ini je kan. Page fakta yang penting ni sahaja dengan gambar lukisan tu kan. Betul tak? Biasanya saya, atas saya lah. Kadang-kadang saya bagi, kadang-kadang saya tak bagi tau. Tapi hari ni saya bagi, kira bertuah lah tu. Untunglah dapat kertas percuma Okey. Cuba tengok yang kedua pula. Anak-anak, Ahzab. Ahzab ni maksud dia apa? Ahzab ni maksud dia bersekutu maksud dia bersekutu. Nanti bila kita dah habis bulan puasa, kita pergi sembahyang raya kan? Nanti sembahyang raya, di takbir raya, betul tak? Dalam takbir raya tu, awak perasan tak? Dia akan sebut perkataan Ahzab. Dia akan sebut perkataan Ahzab kan? Okey. Ya, saya tengah zoom. Okey, Ahzab tu maksudnya bersekutu Okey, ni kalau ditanya erti. Kalau ditanya nama lain, dia ada dua jenis soalan tau. Satu soalan tanya erti ataupun maksud. Satu lagi dia akan tanya, apakah nama lain bagi Khandak? Apakah nama lain bagi perang Khandak? Jawapannya Ahzab lah. So dia ada dua nama sama ada Khandak ataupun Ahzab. Okey? Bersekutu tu maksudnya apa? Bersekutu tu sebabnya awak Khandak ni dia terdiri daripada askar apa? Askar orang Islam dengan askar Ahzab. Ahzab ni maksud dia bersekutu, iaitu tentera bersekutu. Bersekutu tu merujuk pada siapa? Bersekutu ni merujuk kepada yang ni. Merujuk kepada orang Quraisy, orang Yahudi dan juga kabilah-kabilah Arab. Tolong fokus. Tolong fokus. Okey? Tolong fokus. Awak tak nampak Nampak tak skrin? Saya nak kena share skrin macam ni. Pak, anak mama nak yang Kalau yang Zoom memanglah nampak ni anak-anak yang dekat kelas ni. Nak share macam ni ke? Okey, nak macam ni. Nak yang tunjuk macam ni.
Sedikit susah sikit lah. Kejap saya cuba sekejap eh. Saya cuba tunjuk saya punya ni sekejap. Nak macam tadi, tak nak macam gini. Tak nak yang gini. Nak nampak? Nak dalam laptop pula. Aduh, hai. Kejap dalam laptop pula. Sekejap Itulah, dalam laptop lah senang kan? Lebih jelas saya rasa. Ya. Salin kat mana? Salin dekat tangan. Sekejap. Selingan betul, banyak betul lah dia selingan dia. Okey, sambung balik. Okey, cadangan parit. Okey, siapa yang mencadangkan parit? Siapa yang cadangkan parit? Salman Al-Farisi yang mencadangkan parit. Okey, tulislah. Salman Al-Farisi. Siapakah Salman Al-Farisi ni? Salman Al-Farisi ialah dia merupakan asal Parsi. Dia orang Parsi. Kalau hari ini, kalau awak tengok dunia hari ini berlaku perang antara Iran dengan siapa? Dengan US kan? US Israel, it's not real. Kan? Ni berlaku ni sekarang ni. Dan sekarang ni apa jadi? Apa yang jadi pada ni? Pada US ni? Harga minyak menaik kan? Harga minyak jadi melambung. Tapi saya tak nak terang banyak sangat lah pasal ni. Sebab dekat TikTok ni dia tak boleh cakap banyak-banyak sangat tau. Nanti saya kena ban. Kalau kelas Zoom ni, itu saya dah cakap dah dekat anak saya. Pasal Salman Al-Farisi ni. Okay, Salman Al-Farisi ni adalah orang Parsi. Parsi tu hari ni adalah dinamakan sebagai Iran. Okay dah. Jadi Salman Al-Farisi ni, dia orang Parsi. Orang Parsi ni adalah antara tamadun yang tertua. Jadi dia dah banyak dah. Dia punya teknologi dia dah tahu macam-macam dah. Jadi dia cadangkan buat apa? Dia cadangkan gali parit. Di mana parit ni tidak pernah dibuat oleh orang Arab. Orang Arab ni perang juga tapi dia orang tak pernah buat parit. Jadi idea dia sangat gila lah pada waktu itu. Sebabnya, kenapa saya kata gila? Sebab parit tu bukan sebarang parit. Parit yang sangat dalam. Lebih kurang 40 hasta. Dalam itu sampai kuda tak boleh lompat parit tu. Kuda tak boleh lompat. Kalau awak tengok saya punya video saya pernah buat kan. Saya ada share video saya kan. Macam mana ada punya parit tu. Kuda tu pun tak boleh lompat. Sebab dia terlalu dalam dan terlalu lebar. Bila lebar, kuda tak boleh lompat. Kalau lompat, dia jatuh dalam parit tu. Bila jatuh dalam parit, dia tak boleh nak lompat naik atas. Tak boleh balik. Tak boleh. Lepas tu parit ni pula panjang sebanyak 5,000 hasta. 5,000 hasta kalau tukar pada kilometer lebih kurang 2 kilometer lebih. Macam tu. Okey? Jadi, nak gali parit ni memang penat lah. Pada waktu tu dah lah bloza tak ada kan? Bloza pun tak ada. Pakai cangkul biasa gitu je. Okey? Jadi, dalam satu kumpulan tu ada 10 orang. Satu kumpulan ada 10 orang. Okey, panjang dia adalah 5,000 hasta. Okey. Satu kumpulan 10 orang bersamaan dengan 1,000 orang lah. Maksudnya ada 100 kumpulan. Ada 100 kumpulan yang gali parit. So dia bahagikan macam tu. Jadi cepatlah kan. Tak adalah main gali je, tak ada. Dia bahagikan kumpulan-kumpulan pula untuk menggali. Okey. So kenapa nak gali? Kenapa nak gali parit ni? Sebagai benteng. Bagi apa? Benteng pertahanan lah.
Dan menjadi tak benteng tu? Menjadi. Okey, menjadilah benteng tu. Dan Farid ni juga dianggap pelik. Kenapa dianggap pelik? Sebab tidak pernah dilakukan oleh orang Arab. Sebab ianya tidak pernah dilakukan oleh orang Arab. Tolong mute je awak. Tolong mute jangan bising. Okey, sirah. Hasta tu maksudnya unit apa panggil? Unit ukuran. Okey, hasta tu ukuran. Okey, sambung Salam. Unit ukuran. Okey, tengok mukjizat pula. Ketika mereka ni menggali parit adalah berlaku beberapa kejadian lah. Tapi mukjizat yang ni awak belajar satu je mukjizat yang ni. Sebenarnya ada lagi mukjizat Nabi yang belajar kan masa peperangan Khandaq ni. Okey, tapi awak belajar yang ini je, iaitu tentang makanan yang tak habis. Makanan yang tak habis. Okey, mukjizat yang berlaku ketika perang Khandaq ni. Apa dia? Apa mukjizat dia? Cerita dia macam ni awak. Cerita dia. Jabir bin Abdullah ni, dia melihat Rasulullah mengalami kelaparan yang teramat sangat. Bukan Nabi je yang lapar, orang lain pun lapar juga. Semua orang lapar. Dia orang menggali parit dalam keadaan lapar. Kenapa? Sebab waktu tu musim dingin. Okey? Musim dingin sejuk kan. Jadi cepat lapar kan. Makanan pula tak banyak, makanan terhad. Jadi bayangkan mereka ni, sahabat-sahabat ni menggali parit dalam keadaan lapar. Awak boleh bayangkan tak? Sampai sehingga kan mereka mengikat batu di perut. Sebab apa ikat batu di perut tu? Sebab nak tahan kelaparan teramat sangat. Habib. Jadi Jabir bin Abdullah ni, okey, awak tolong ingat nama ni Jabir bin Abdullah. Cuba tulis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni dia telah melihat Rasulullah kan mengalami kelaparan. Lepas tu dia pun buat apa? Dia sembelih biri-biri. Jadi soalan dia, siapa sembelih biri-biri? Jabir bin Abdullah. Awak jangan tukar dengan Abdullah bin Jabir pula. Okey? Masa dalam Uhud kan, awak jumpa dengan siapa? Awak jumpa dengan Abdullah bin Jabir, betul tak? Dalam perang Uhud awak jumpa Abdullah bin Jabir. Ni orang lain dia masa dalam Uhud dia dah syahid dah. Yang ni dah syahid dah dalam Uhud. Ketua pemanah. Okey? Abdullah bin Jabir ni ketua pemanah, dah syahid dah. Dalam Khandaq awak akan jumpa Jabir bin Abdullah. So ditukar je nama tu. Tapi orang lain tahu. Okey, sembelih biri-biri adalah Jabir bin Abdullah. Beliau telah menjemput Nabi dan beberapa orang sahabat. Maksudnya dia jemput sikit je lah. Sebab dia nak sembelih seekor je biri-biri kan. Dia nak sembelih seekor je biri-biri. Jadi dia jemput beberapa orang sahabat sajalah. Sebab makanan tu confirm dah tak cukup kan. Tapi apa yang berlaku? Ialah tapi Nabi telah menjemput semua. Berapa orang? Yang semua tadi tu? Semua 1,000 orang. Yang kali parit tadi 1,000 orang kan? Jadi semua dia ajak. Agak-agak cukup tak makanan tu? Jadi memang tak cukup lah kan? Kalau ikut tak cukup lah. Tapi apa yang berlaku? Semua makan dengan kenyang. Semua makan kenyang. Apa yang berlaku sangat mengejutkan. Semua dapat makan. 1,000 orang tadi. Jabir ajak sikit je. Contoh 10 orang je makan. Sebab kambing seekor je kan. Kalau kambing seekor sikit je orang boleh makan. Tapi tengok apa berlaku. Semua orang boleh makan. Semua makan kenyang. Dan ceritakan juga
Bukan setakat yang gali parit je. Tapi satu penduduk Madinah tu boleh makan. Semua orang boleh makan. Walaupun begitu, periuk tetap penuh. Inilah dia punya mukjizat Nabi. Makanan tadi dia tak habis-habis. Periuk yang ada tu tetap juga penuh. Okey. Tolong jangan spam apa awak cakap ni. Tak hantar duit lah apa. Apa hantar duit apa ni? Tolong jangan spam. Tolong jangan spam. Boleh saya remove. Kau tak saya remove awak. Macam nak remove ni orang ni? Saya nak remove ni. Saya tak tahu mana nak remove. Kau ayat pun pilih ni. Macam mana nak buat remove ni? Ganggu ni. Dia pun tak pandai. Tak apalah. Okey, tengok. Dekat sini pula. Kita tindakan tentera Ahzab. Data scammer kot tadi. Okey. Dah semua orang dah boleh makan kan malam tu. Okey, kenyang dah. Okey, tengok esok harinya. Okey. Awak bayangkan esok harinya tentera Ahzab datang. Bila tentera Ahzab datang, apa yang berlaku? Dia orang terkejutlah awak. Dia orang terkejutlah tengok parit. Kan? Sampai-sampai, parit besarnya. Macam mana nak masuk ni? So dia orang terkejut tengok parit. Kenapa? Sebab dia tidak boleh masuk. Tak boleh masuk. Okey, tak boleh masuk. Jadi mereka buat apa? Mereka cuba mengepung dan cuba juga masuk tapi gagal. Gagal sebab apa? Sebab mereka dihujani oleh anak panah. Anak panah siapa? Anak panah tentera Islam. Okey. Jawapan apa tak siap lagi? Yang mana? Yang ini ke? Ni. Okey. Dah. Okey, menang ke tak? Tengoklah dulu. Kita pergi step by step. Tentera Ahzab ni. Okey. Kalau awak terkejut tak tengok. Bagi perang ni kan, tiba-tiba tengok, ada parit besarnya parit. Macam mana nak lalu ni? How? Kuda pun tak boleh nak lompat ni kan. Apatah lagi askar-askar yang berjalan kaki tadi tu kan. Okey. Ahzab tu orang kafir awak. Tentera kafir. Okey? Okey, dah. Seterusnya nombor 3. Pertempuran kecil. Ada berlaku jugalah pertempuran kecil. Sikit je lah pertempuran. Dekat mana? Dekat bila dia orang tu dapat melepasi parit yang paling sempit. Dalam banyak-banyak parit tu adalah bahagian yang kata apa tak betul-betul besar kan. Disempit sikit. Okey? Disempit sikit kan. Jadi apa yang berlaku? Bila dia berjaya melepasi parit tu, ada beberapa orang lah kan berjaya. Jadi, maka Ali, tengok ni, Saidina Ali. Siapa Saidina Ali ni? Ali ni siapa? Ali ni adalah sepupu Rasulullah dan juga merupakan menantu Rasulullah SAW. Dia bunuh siapa? Dia berjaya bunuh siapa? Siapa tahu? Dia berjaya membunuh siapa? bin Abdul Wud kan? Macam ni ejaan dia, saya tak ingat ejaan dia apa. Ni, Amru bin Abdul Wud ni ejaan dia. Boleh tulis Amru bin Abdul Wud. Dia tak ada alif lah kat sini. Dia Wud je. Okey, boleh tulis Amru bin Abdul Wud. Amru bin Abdul Wud ni siapa? Dia merupakan salah seorang panglima Quraisy. Dia kira hebat lah. Orang tua lah. Okey, Ali ni pula orang muda. Orang tua dengan orang muda. Bukanlah orang tua bangka, bukanlah. Maksudnya dia tu panglima, orang yang gagah. Tapi berjaya dibunuh oleh seorang anak muda, iaitu Ali. Okey, Ali berjaya bunuh Amru bin Abdul Wud. Menyebabkan orang yang tadi tu lari. Tadi kan turun kan beberapa orang kan. Beberapa orang tadi kan dia turun kan nak berlawan kan. Tapi tengok Amru ni kena bunuh, dia orang pelari. Takut. Okey, takutlah kena bunuh dah. Okey, dah.
Okay, Amr bin Abdul Wud. Okey, dah kat situ. Lepas tu kita tengok peperangan paling kritikal. Soalan ditanya, kenapa peperangan ni paling kritikal? Okey, tunggulah dulu. Ada spam lagi ke? Sekejap. Amru tu orang yang sama ke dengan orang? Tak, tak. Tu Amru lain. Mandi ke? Sama. Dah. Okey. Hmm. Okay, saya dah block dah ni. Tak sempat salin. Yang mana tak sempat salin? Yang ni ya. Pertempuran kecil. Okey, cara salin cepat. Sebagai 1 minit sahaja. 1 minit salin. Cepat kat pukul sebelah dah. Okey, dah siap. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, terima kasih yang share. Tak sempat salin faktor. Nak salin boleh, tak nak salin pun tak apa. Okey. Alright. Okey, tengok peperangan paling kritikal dalam Islam. Kenapa peperangan ni paling kritikal? Sedangkan kita tengok ni tak adalah perang sangat pun kan. Dia tak ada peperangan sangat tau. Dalam Khandaq ni dia tidak berlaku sangat lah. Ni. Sebab dia ada parit. Jadi dia tak boleh nak panggil apa? Konfront tu depan-depan. Macam Badar dengan Uhud tu betul-betul kan. Ni tak ada. Sebab kita ada parit tadi. Jasa siapa? Jasa Salman Al-Farisi, orang Parsi. Hari ini dikenali sebagai orang Iran. Hebat kan Iran kan? Hari ini macam mana dia buat dekat Amerika? Baca sendiri. Okey, tengok peperangan paling kritikal. Kenapa? Sebab dekat depan ancaman daripada Ahzab. Dekat belakang pula dapat ancaman daripada siapa? Iaitu Bani Quraizah. Bani Quraizah ni siapa? Orang Yahudi juga. So dalam topik ini awak belajar ada 2 bani untuk Yahudi ni. Ada 2 bani. Bani apa? Pertama bani apa? Bani Nadir tadi. Bani Nadir. Yang kedua Bani Quraizah. So satu lagi formula saya nak bagi dekat awak. Tolong mark. N, Q. So kalau tengok objek ABC, kita akan jumpa N dulu kan? Baru kita jumpa Q. So ingat Nadir dulu Nadir dulu yang khianat piagam Madinah. Lepas tu dia ajak bersekutu untuk serang Madinah. Okey? Kemudian Bani Quraizah. Bani Quraizah ni last kali yang kena kick daripada Madinah. Dalam ni lah. Okey? So Bani Quraizah ni lepas dia umum secara terbuka, dia umum apa? Dia umum secara terbuka untuk putus perjanjian. Dia putuskan perjanjian dengan Rasulullah. Maksudnya dia tak nak lah jadi rakyat Madinah lah maksudnya. Dia ingat dia boleh menang agaknya kan. Kan? Dia ingat dia boleh menang lah tu Quraizah tu. Sebab apa? Sebabnya kat depan kan ada Ahzab. Ada 10,000 Ahzab kat luar tu. Jadi dia berani lah nak serang dari dalam. Tapi gabungan ini tidak mampu menandingi kekuatan orang Islam di Madinah. Tak mampu. Okey, dia tak mampu nak menandingi kekuatan orang Islam di Madinah. Okey, dia tak mampu kalahkan lah. Tak mampu kalahkan. Okay. Maksudnya siapa? Maksudnya apa? Maksudnya orang Islam menang lah awak. Tak menjadi gabungan tadi. Kemai banyak kan? 10,000 lawan 3,000. Macam sekarang lah. Pakatan-pakatan US dengan Israel tu nak lawan dengan Iran. Iran satu je. Macam itulah ibaratnya. Okay? Alright. Okay, tengok bantuan Allah pula. Kita belajar bantuan Allah ni
Selain dalam Khandaq, apa lagi Allah bagi? Perang mana lagi? Badar, Uhud, Khandaq. Kan? Yang mana dapat? Bantuan Allah yang kita dapat dalam pi Badar dengan Khandaq. Uhud tak ada Uhud tak dinyatakan. Dalam silibus awak, bantuan Allah hanya diberikan dalam Badar dan Khandaq sahaja. Kalau masa Badar, hujan lebat dengan berapa orang malaikat? Tentera malaikat berapa orang? Ada 1,000 malaikat kan? Tapi kalau bantuan Allah dalam perang Khandaq pula, apa pula? Pertama, tiba-tiba Allah telah menjentik hati siapa? Hati Nuaim. Okay, ingat nama ni? Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud. Kalau awak tengok video-video lama saya ada bagi formula pasal tentang nama-nama Khandaq ni. Ada Nuaim, ada Jabir tadi. Lepas tu ada Salman. Ada lagu dia lah. Okay. Nuaim bin Mas'ud ni, dia merupakan orang musyrikin. Orang kafir. Dia telah masuk Islam secara rahsia ataupun secara senyap. Dia masuk Islam secara sulit, secara senyap-senyap Nuaim. Sebutan dia Nuaim. Nuaim bin Mas'ud. Dia masuk Islam secara senyap-senyap. Dia pergi berjumpa. Pada malam tu dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah telah beri tugas dekat pada Nuaim ni. Tugas dia apa? Tugasnya adalah untuk memecah belahkan tentera Ahzab. Okey? Untuk memecah belah tentera Ahzab. Okey. Saya tak nampak kat tepi. Nuaim dia apa? Nuaim bin Mas'ud. Kita nampak Nuaim bin Mas'ud. Tugas dia adalah memecah belahkan tentera Ahzab. Memecah belah. Okey. Berjaya tak tugas Nuaim? Tugas Nuaim berjaya. Nuaim berjaya memecah belahkan tentera Ahzab. Menyebabkan semangat mereka menjadi menurun. Dia menjadi macam nak perang dah. Takutlah nak perang. Kan? Sebab masing-masing jadi macam dia hilang kepercayaan antara satu sama lain. Sebab Ahzab ni kan adalah pakatan. Pakatan beberapa askar kan? Pakatan antara musyrikin Mekah, kabilah Arab dan juga Yahudi. Dan Nuaim ni, dia cakap sesuatu lah. Dia kata dekat orang ni, dia kata kat orang tu, dia kata kat orang ni. Jadi masing-masing jadi hilang kepercayaan antara satu sama lain. Jadi dia berjaya memecah belahkan kepercayaan mereka tu. Okey, boleh faham kat situ? Okey. Kemudian, hampir berapa hari dikepung? Okey, kena ingat. Hampir 15 hari Hampir 15 hari dikepung. Awak kena ingat ni, 15 hari dikepung. Bekalan makanan penduduk Madinah, dia makin kurang. So, okey, boleh. Alright, bantuan Allah yang kedua apa pula? Yang kedua ialah Allah buat apa? Allah hantar apa awak? Angin kencang. Okey, Allah hantar tentera berupa angin kencang. Kalau tadi perang Badar, hujan lebat kan? Yang ni angin kencang. Tulis angin kencang kat sini. Allah hantar angin. Kuat angin dia, wak. Macam dalam video saya tunjuk tu kan, kencang angin dia kan. Habis terbakar. Ribut lah. Berlaku ribut. Dia angin kencang, puting beliung. Gitulah lebih kurang Taufan, boleh lah. Sampai sehinggakan kelengkapan perang musuh jadi musnah. Musnah. Kalau kita bayangkan, kalau kita berada dalam situasi tu, takut tak kita? Mesti kita rasa takut kan? Mesti nak lari kan? Lepas tu Allah hantar apa lagi? Pasukan malaikat. Pasukan malaikat Saya tulis malaikat je kat sini Saya suka buat apa tu?
Singkatan-singkatan je tahu. Okay. Malaikat. Okay. Malaikat menggoncang dan melemparkan rasa takut ke dalam hati tentera Ahzab. Tiba-tiba dia orang rasa macam tak tenang kan. Hati dia macam takut je. Macam tu. So, kita boleh nampaklah bantuan Allah dalam perang Khandaq ni banyak Ada Nu'aim bin Mas'ud, ada angin kencang, ada juga pasukan malaikat. Jadi mereka ni apa jadi? Orang kafir ni tak dapat bertahan dan mereka segera pulang ke Mekah. Lari meninggalkan medan perperangan. Maka, siapa yang menang? Cuba komen. Siapa yang menang? Tidak dinyatakan berapa pasukan tadi. Kalau dalam perang Badar dia bagi tahu kan ada 1,000 Islam. malaikat tadi. So yang menang ialah Islam. Alhamdulillah. Islam is victory kan? Okay, bagus, baik. Alhamdulillah. Okay, sambil-sambil tu, siapa yang belum follow saya, boleh follow dulu tekan nama saya ke atas tu, boleh tekan butang follow. Dalam saya punya profile ada banyak video-video yang boleh self study lah. Okay? Kalau yang belum masuk channel saya lagi, boleh masuk channel saya sekarang. Boleh pergi dekat saya punya profile, ada link. Boleh masuk link channel saya. Okay. Boleh? Belum habis lagi. Nanti kita akan pergi tengok contoh-contoh soalan pula. Alright. Okay, ada soalan tanya ke? Setakat ini. Berapa orang malaikat tidak dinyatakan? Tidak dinyatakan berapa orang. Okay, just sepasukan malaikat sahaja. Okay, sampai tu saya nak share sikit pasal ni. Siapa pernah dengar perkataan ni, nota kafa ni? Okay, bagi can kat saya untuk share kejap. Nota kafa. Kalau awak nak tengok nota kafa ni, awak boleh tengok saya punya dekat profile saya juga. Dekat link tu ada bahagian apps nota kafa. Yang ni pun bagus kalau awak ni ada yang ni. Kalau suka main handphone, mak ayah boleh ni ambil lah, boleh langgan yang ni. Dia bukan langgan tau, dia sekali bayar je. Sekali bayar tapi dah dapat macam-macam lah. Dan ni ada silibus banyak, ada silibus JAKIM ada, silibus JAIS dan juga silibus Johor. Kalau tengok kat sini, dia ada daripada tahun 1 sampailah tahun 5. Kalau JAIS dengan yang Johor tadi, dia sampai 1 hingga 6 lah. So dekat sini, dia boleh study lah. Ada semua subjek. Ada 6 subjek bertulis. Boleh self study. Ini dia banyak Biasa jugalah. Saya pun bagi kat anak saya ni. Benda-benda ni. Contohnya perkataan hari ni. Dia bagi tahu apa kita kena hafal. Soalan-soalan pun banyak dalam ni Ada berjawab. Quiz pun ada. Okay? Boleh tengok saya punya dekat profile dekat link tu ada kat sini. Boleh tengok lah. Okay? Dah. Ada nak pergi kelas? Pergi kelas? Okay, boleh pergi kelas. Alright. Okay, last kali pengajaran. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil dalam perang Khandaq? Pertama ialah berkongsi apa? Rezeki. Yes, kongsi rezeki atas peristiwa tadi peristiwa Jabir tadi kan. Jabir dia bagi makan kan. So, makanan yang sedikit jadi cukup pada semua orang kan. Makanan tadi sedikit je kan, tapi semua orang boleh makan. Betul tak? Asal 10 orang tapi lebih 1,000 orang boleh makan. So rezeki, berkongsi rezeki bawa berkat. Jangan kedekut. Nak bulan puasa ni, kita kenalah berkongsi rezeki dengan jiran-jiran kita, dengan orang terdekat dengan kita dulu. Siapa yang terdekat adalah jiran kita. So kalau ada makanan, kita berkongsilah, bagilah dekat jiran. Okay? Kemudian kita bantu orang yang susah daripada keluarga kita dahulu. Gitulah. Okay, seterusnya yang nombor 2. Kejayaan datang dari? Kejayaan datang daripada usaha yang gigih. Kalau kita tengok tadi peristiwa apa? Peristiwa gali parit. Tengok mereka gali parit macam mana. Penat tahu gali parit, awak ingat senang ke? Cuba buat gali tanah dekat depan rumah awak. Boleh gali tak? Penat gali parit ni. Tapi berbaloi lah. Dapat berjaya kan, dapat kejayaan. Kemudian yang ketiga ialah sedia menerima Dapat. sedia terima pendapat. Contoh peristiwa Nabi Muhammad menerima pendapat Salman Al-Farisi.
Nampak tak? Walaupun Nabi tu seorang ketua, tapi Nabi tetap menerima pendapat orang lain. Jadi kalau kita jadi ketua ni, kita kena dengarlah juga pendapat orang lain apa dia. Janganlah syok sendiri. Faham? Okey, seterusnya nombor 4. Apa ni? Musuh yang tak diketahui. Kita kena buat apa dengan musuh yang tak diketahui ni? Berhati-hati. Kita kena berhati-hati. Okey, berhati-hati dengan musuh yang kita tidak ketahui. Kemudian Islam apa? Kuat. Islam jadi kuat. Bila? Bersatu. Ya, bila bersatu. Jadi kalau kita nak kuat, kita kena bersatu. Jadi kalau kita nak menang hari ni dalam ni kan? Sekejap Okey. Kalau kita nak menang dalam benda ni pada hari ni kan? Kita kena bersatu padu. Nabi kata umat akhir zaman ni ramai. Ramai orang Islam sekarang kan? Tapi orang Islam berada dalam keadaan yang sangat apa? Sangat memilukan. Sentiasa ditindas. Betul tak? Orang Islam di mana-mana saja ditindas. Betul? Sekarang ni kita tengok dekat mana? Dekat negara apa? Negara India. Kalau awak tengok kat negara India, kesian sangat saudara-saudara kita di sana. Masjid dihancurkan. Ada penganut Islam tu disumbat ke dalam mulut dia. Sumbat apa? Disumbat tahi lembu. Teruk ya awak. Dia orang dapat penghinaan. Orang Islam sekarang dapat penghinaan. Dia ramai tapi tak ada kualiti. Sebab apa tak ada kualiti? Sebab Nabi kata antara sebab adalah cinta dunia. Macam pemimpin sekarang lah. Ramai yang cinta dunia jadi mereka tak berani nak bertindak. Macam mana? Okey. Ini pesanan Ini nasihat untuk saya juga. Cinta dunia ni kan takut kan. Jadi kita takut nak ambil tindakan. Sebab cinta dunia, cintakan pangkat apa semualah. Wallahualam. Okey dah habis kat situ. Ada soalan tanya ke? Tengoklah apa yang berlaku kat Palestin sekarang kan. Itulah. Macam mana lagu BUK? Macam mana lagu BUK? Okey, mari kita nyanyi sikit lagu BUK. Okey, siapa belum salin, tolong salin. Ini formulir yang sangat-sangat penting. Tolonglah ambil. Formulir ni sangat-sangat penting. Okey, jom kita nyanyi. BUK 235 RSS 313 131. Okey, dapat tak? Kalau dapat, awak ni lah tap lah skrin tu. Tap skrin bagi 100k likes. Dah lama tak main tap skrin ni tap skrin sampai 100k. Lagu Police Entry. Kan? Strategi tu. Tolong hafal BUK 235 RSS 331. Okey dah. Alright. Okey, alhamdulillah. Okey, inilah sahaja perang Khandaq. So tengok bentuk soalan dia awak. Tapi tengok contoh soalan. Soalan yang pernah keluar awak Saya ambil ni soalan semua yang pernah keluar. Saya tak jual. Kalau nak kena join kelas lah. Kena jadi anak didik saya lah baru dapat Okey, tengok soalan dia. Sebab lepas ni nak pergi dekat penjajahan Hudaybiyah pula. Kalau sempat lah. Okey. Tengok soalan dia. Khandaq berlaku disebabkan Bani Nadir telah diusir dari Madinah setelah mereka mengkhianati perjanjian Madinah. Perjanjian Madinah maksudnya piagam lah. Jadi Khandaq berlaku pada tahun bila? 5 Hijrah, pandai. Sebab tadi kan kita dah hafalkan BUK 235. Oh, 5 Hijrah. See? Saya dah cakap tadi soalan yang biasa keluar. Kita tahun. Okey, nombor 27 pula. Sorry laju sikit Tak payah salin. Yang ni tak payah salin. Lambat orang salin nanti. Okey, tengok soalan. Saya cuba nak tunjuk contoh soalan. Ini bab jihad ni sebenarnya tak masuk tau. Tapi Jaiz belajar kan? Kamera. Jaiz belajar kan?
Saya quote dulu yang ni. Kita tengok nombor 7 dulu. Siapakah yang mencadangkan di Gali Parit? Siapa cadangan Gali Parit? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Okey, Salman Al-Farisi Kemudian maksud jizyah. Maksud jizyah apa dia? Cukai. Cukai. Walimah? Harta rampasan. Perang. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Okey. Tak apa, tak sampai sana tak apa. Ada buku, awak tengok buku nanti. Okey, maksud khandak apa dia? Tak payah salin. Khandak ialah parit. Okey, pandai. Okey, berapa jumlah tentera bersekutu? Okey, 10,000. Okey, bukan 1,000 10,000 Jangan tertukar, jangan tertukar. Dia 10,000 saja. Okey, 10,000. Okey, maksud khandak. Sama juga parit tadi Okey, siapa yang mencadangkan pembinaan parit? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. So, nampak tak soalan dia? Salman Al-Farisi. Soalan dia sama je Ini antara favorite, soalan favorite yang biasa keluar. Okey, ada juga macam ni. Macam ni awak kena dalam soalan subjektif. Ini soalan subjektif. Jadi awak kena pandailah mengeja Salman Al-Farisi tu. Awak kena biasa tulis. Okay, tulis Salman Al-Farisi. Okey. Nombor 37. Rasulullah mengetuai tentera Islam dalam Khandak. Betul ke salah? Rupanya betul. Tak payah salah, tengok je. Kemudian, Ahzab juga dikenali sebagai apa dia? Ahzab juga dikenali. Dikenali dengan nama apa? Siapa tahu? Ya, habis ke-12. Salah. Ahzab juga dikenali sebagai Khandak. Kat sini masalah awak ni. Awak tak pandai nak bezakan bentuk soalan dia. Awak tak tahu nak apa tu? Tak tahu nak bezakan kehendak soalan. Dia nak dikenali, bukan diminta erti. Dia tak minta erti awak. Dia nak dikenali. Maksudnya nama apa? Apakah nama lain selain Ahzab? Nama lain selain Ahzab ialah Khandak. Kalau dia tanya erti, barulah kita jawab bersekutu. Boleh faham Ada dua bentuk soalan tu kat situ. Tolong faham kehendak soalan. Okey, tengok nombor 18 pula. Khandak juga dikenali sebagai, ni sama ni. Dikenali sebagai Ahzab. Gitu. Dia sebut dikenali, maksudnya kita kena bagi nama lain. Bukan erti. Okay, 2.4. Apa? Perang pada zaman Rasulullah. BUK tadilah. Ada Badar. Lepas tu ada Uhud. Ada Khandak. Gitu. Okey, boleh. Alright. Habis. Okey, ada bentuk soalan macam ni pula. Dia bagi petikan. Kalau bagi petikan, dia mudahlah awak. Sebab jawapan dia ada dalam petikan ni. Jawapan ada dalam petikan. Contoh dia tanya, bila Khandak berlaku? So, Khandak berlaku pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah. Awak salin je. Berarti tanya nama lain bagi Khandak. Nama lain adalah Ahzab. Tulis je terus. Itu jawapan tahu. Tak payah tulis panjang-panjang. Sebab tadi bukan soalan macam bahasa Melayu So, dia terus tulis jawapan dia. Alright. Mengapakah Khandak ni dikenali sebagai Ahzab? Sebab Ahzab
Kerana tentera-tentera bersekutu telah berpakat. Bantuan. Perbantuan yang diberikan menghantar tentera yang tidak boleh dilihat dan juga angin kencang. Itu bantuan dia. Okey. Dah Laju sikit ya. Okey, pengertian Honda. Honda maksud dia parik. Ni baru terjawab parik. Bila sebut pengertian, maksudnya dia nak erti maksud. Okey? Boleh? Alright. So, ada soalan nak tanya tak? Saya nak bagi kuis. Boleh nak jawab kuis ke? Nak masuk kuis? Nak masuk kuis Kejap Sekejap saya nak buka ni sekejap. Mana ni? Ni apa kan? Jangan nanti saya bagi number 5. Okey, pada yang belum lagi masuk saya punya channel tu boleh masuk sekarang Boleh terus masuk channel saya. Dekat profile saya ada link. Dia kliklah kat link tu. Kepada siapa yang nak join kelas saya bulan 4 ni pun boleh daftar juga sekarang. Semua ada dekat link kat situ tau. Macam mana saya nak share ni link ni? Saya tahu. Kejap. Sekejap ya. Sekejap ya. Okey, dah dapat. Okey, awak pergi dekat sini, Wayground. Awak masuk Wayground, awak tulis wayground.com. Lepas tu awak masuk ni. Masuk nombor kod ni. 157988. Awak pergi masuk website. Website ni, myquiz.com. Ataupun klik masuk Wayground. Tak tahu tak biasa main dekat sini quiz. Nak masuk tak quiz ni? Awak type wayground.com. Macam mana nak buat Sekejap, saya ajar sekejap. Awak klik wayground.com kan. Awak buka kat browser. Lepas tu awak enter kod dekat tepi ni. Nampak tak? Awak ada enter kod ni. Ada enter kod. Awak enter kod. Wayground. Lepas tu awak masukkan kod. Kod dia apa? Sekejap. Mana tadi? Mana? Kod dia ni. Awak tulis kod dia 157988. Sakit mata lah. Aduh, sakit mata. Awak boleh. Saya sebelum ni pernah lah buat kelas. Lepas tu dia orang masuk quiz. Ni dah ada masuk ni. Ada 19 orang. Yang lain tak tahu Tak biasa lepas ni kena biasakan lah. Kena belajar lah cara jawab. Awak keluar. Pergi buka browser. Pergi kat Google. Buka browser. Lepas tu type Wayground tadi. Okay. Type Wayground. Lepas tu masukkan kod ni. Enter the code. Okay, kalau tak apalah. Siapa yang tak boleh masuk tak apa. Kalau tak boleh masuk tak apa. Kejap ya.
Kau tak boleh masuk, awak masuk kat sini je. Tengok saya jawab ni. Nanti awak tarik je dia punya jawapan. Kita tekan start. Okay, kalau awak tak boleh masuk, awak masuk kat sini. Okay, soalan pertama. Sekejap Saya kena tutup suara. Contoh nombor 1 ni. Berapakah jumlah tentera Islam dalam Perang Khandaq? Berapa orang? Cuba jawab. Tentera Khandaq ada 3,000. So, jawapan ni betul. Khandaq bermaksud apa? Khandaq maksud dia parit. Okey, siapakah yang memperolehi kemenangan dalam Khandaq? Jawapan dia apa? Siapa yang menang dalam Khandaq? Nombor kod ni apa dah ni? 157988. Ni kat atas ni nombor kod. Okey, Islam menang. Berapa luas parit yang digali? Luas dia 40 hasta. Saya lupa nak eja soalan tu. Patutnya dia punya panjang. Okey, siapa yang cadang parit? Yang cadang parit siapa? Yang cadang parit ialah Salman. Okey. Khandaq dikenali juga dengan nama Ahzab. Okey, berapa hari tentera bersekutu mengepung? 15 hari. Berlaku bila? Bulan apa? Bulan Syawal, Ramadan? Berapa hijrah? Cikgu dah siap. Okey, bagus. Okey, bulan Syawal 5 hijrah. Siapa yang berjaya memecah belahkan tentera bersekutu? Siapa yang berjaya pecah tadi? Noaim pecahkan mangkuk. Noaim pecahkan. Habis masuk. Abang baru nak mandi. Tiba-tiba. Apakah bantuan yang dihantar? Tanya dia tak Bantuan yang mandi. dihantar adalah angin ada. kencang. Dia tengah tak cek ke? Aku nangis kan? Okey, Yalah kau. Yang kau. dah siap Awak, kita dah habis, tak boleh masuk dah. Sekejap. Belum dia baru siap. Tak siap lagi ke? Saya nak end dah ni. Nanti saya nak pergi dekat yang lain pula. Ni. Tengok siapa tu? Nombor 3 Akil, nombor 2 Irsyad, nombor 1 Arsyad. Irsyad, Arsyad. Okay, tahniah anak-anak. Okay, boleh tengok nombor masing-masing. Oh, mana dapat 100 ni Belum nombor. Dapat nombor 100 banyak dapat 100 ni Ada 10 orang dapat 100. Nombor yang lain salah 1. Boleh tengoklah. Markah masing-masing, nombor masing-masing. Tak ada pun, tak nampak. Tak ada. Okay, boleh nampak? Masih ada lagi yang salah banyak ni sebab dia tak jawab. Okay, kalau nampak macam ni kan, maksudnya dia tak jawab lah ni. Tak nampak. Mungkin ada masalah ke internet dia ke kan? Tak sempat jawab lah ni ya. Semua tak sempat jawab. Mana tu? Tak boleh lah. Tak boleh tengok. Okay. Dah Okay. So ada soalan nak tanya lagi? Sebelum saya nak pergi ke yang kedua. Tak ada. Tak ada nak tengok lagi. Kejap. Saya nak end on live. Cuma kelas dekat Zoom. Kita stay kelas Zoom. Kelas Zoom stay. Kelas pun dah nak ended dah ni. Tapi yang join Zoom stay lagi sebab saya nak pergi dekat satu lagi topik. Sebenarnya ni kelas tambahan tau. Ni kelas tambahan untuk anak murid saya sebenarnya. Apa ni? Pergi kat sini ni. Saya tak suka lah benda ni. Pijak ni macam nak buang pijak ni. Okay. Ya, panjang tadi 5,000 hasta tapi soalan tu dia nak lebar. Lebar 40 hasta. Okay.
Dah habis dah. Okey, siapa yang belum join lagi saya punya channel boleh masuk boleh masuk sekarang. Okey, itu sajalah. Ya, sekarang ni kita dah buka batch yang kedua. Siapa yang nak daftar boleh daftar sekarang Kita akan mula bulan 4. Okey, kita akan mula bulan 4 untuk batch kedua mula bulan 4. Boleh daftar sekarang lah kalau jika berminat. Okey, sebelum tu tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, insya-Allah nanti saya akan bagi tahu lagi lah bila akan ada kelas lagi, kelas percuma yang lain. Okey. Sambil-sambil je ni kita menumpang anak-anak yang dah mendaftar kelas ni. So boleh ucap terima kasih jugalah kepada anak-anak murid saya juga. Saya tumpang kelas tambahan mereka je ni. Ni bukan kelas apa pun, ni kelas tambahan saja. Kalau ikut dia orang dah habis dah kelas. Pukul 10 tadi lagi dah habis kelas dah. Tapi saya panjangkan lagi buat tambah. Kadang nak berkongsi sajalah dengan anak dekat sini pula. Okey, terima kasih kerana dia dah join kelas saya pada hari ini. Okey, kita akan temu lagi lah insya-Allah. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya nak end live Siapa yang join dekat Zoom boleh join